Di Mumbai, India, nama Freddy cukup dikenali sebagai seorang doktor gigi yang berjaya. Namun di sebalik kerjaya yang hebat, Freddy sebenarnya adalah seorang lelaki yang sangat introvert dan socially awkward sejak azali. Sejak kecil lagi, dia seolah-olah mempunyai tembok yang menghalangnya daripada berhubung dengan orang lain secara natural. Apabila dewasa, jurang sosial ini menjadi beban yang menghantuinya. Setiap kali dia cuba mencari cinta melalui janji temu, pengakhirannya tetap sama. Dia ditolak mentah-mentah. Salah satu momen yang paling memalukan adalah ketika dia bertemu Shirin melalui aplikasi temu janji. Freddy punyalah cuba nak nampak menarik, tapi gaya perbualannya sangat kaku dan formal, tak ubah macam sesi temuduga kerja. Suasana yang janggal itu membuatkan Shirin rasa tidak selesa dan terus beredar, meninggalkan Freddy sendirian dalam kebingungan dan rasa malu yang menebal. Di luar kliniknya, hidup Freddy sangat sunyi dan terperangkap dalam rutin yang membosankan. Peneman setianya hanyalah Hardy, seekor kura-kura peliharaan, manakala hobi utamanya pula adalah memasang serta membaiki model kapal terbang. Hari-harinya berputar pada rutin yang sama. Pergi klinik, balik rumah, belik model kapal terbang, beri Hardy makan dan bersembang dengan kura-kura itu seolah-olah ia adalah rakan karib yang memahami segalanya. Satu-satunya manusia yang benar-benar mengambil berat tentang dirinya hanyalah Makcik Perseus yang sering menelefon sekadar untuk memastikan anak saudaranya itu masih baik-baik saja. Kehidupan Freddy yang mendatar itu berubah rentak pada suatu malam apabila dia menerima panggilan daripada seorang wanita bernama Eva. Eva mendakwa dia tertarik melihat profil Freddy di aplikasi temu janji. Walaupun Freddy masih terjebak dengan tabiat lamanya, iaitu berfikir terlalu dalam dan bercakap dengan nada yang terlalu skema kerana ingin nampak sempurna, dia memberanikan diri mengajak Ava bertemu di Blue Cafe. Keesokan harinya, Freddy sampai awal dengan sejambak bunga, penuh harapan bahawa kali ini tuahnya dalam percintaan akan berubah. Namun, Ava tidak pernah muncul. Pelayan di kafe tersebut, yang sudah bertahun-tahun, melihat Freddy datang membawa wanita berbeza yang berakhir dengan kegagalan, hanya mampu memandang sayu. Tanpa disedari Freddy, seorang chef di situ sempat merakam gambarnya secara sembunyi. Rupa-rupanya, kebenaran di sebalik kehilangan Ava sangatlah pahit. Ava sebenarnya ada di situ, sedang bersembunyi di bahagian dalam kafe bersama rakan-rakannya. Dia sengaja datang awal bukan untuk bertemu, tetapi untuk menjadikan Freddy sebagai bahan jenaka. Apabila Freddy akhirnya beredar dengan hampa, Ava dan kawan-kawannya mengejek gaya percakapan kaku Freddy di telefon malam sebelumnya. Itulah realiti sadis yang sering dihadapi Freddy. Beberapa hari kemudian, Freddy menghadiri sebuah majlis perkahwinan. Di sana, Makcik Perseus terus-menerus mendorongnya untuk bersosial, memandangkan pihak keluarga sudah mula berbisik tentang status Freddy yang masih membujang. Perseus kemudian menunjukkan arah seorang wanita cantik berbaju biru yang sempat memberikan senyuman kepada Freddy. Dengan penuh gementar, Freddy cuba mendekati wanita itu. Namun sifat kekoknya memakan diri apabila dia terlepas cakap sesuatu yang sangat janggal sehingga mematikan perbualan serta-merta. Keadaan menjadi lebih tegang apabila suami wanita itu, Rustam, seorang pemilik restoran yang juga penyedia catering majlis tersebut, datang menyerang. Rustam yang agresif terus menolak dan memberi amaran keras kepada Freddy supaya menjauhkan diri daripada isterinya. Walaupun pulang dengan rasa malu, wajah wanita itu tidak dapat dipadamkan daripada ingatan Freddy, malah dia mula muncul dalam mimpi-mimpinya. Takdir kemudian membawa wanita itu Kainas ke klinik Freddy pada keesokan paginya untuk mencabut giginya. Kainas memohon maaf atas kelakuan suaminya yang panas baran dan posesif, terutama bila mabuk. Pertemuan itu membuatkan Freddy semakin obses. Dia mula membayangkan sebuah masa depan yang bahagia bersama Kainas, lengkap dengan keluarga dan anak-anak tanpa mempedulikan status Kainas sebagai isteri orang. Freddy juga mendapat tahu bahawa Kainas adalah peminat mendiang ibunya Ruby, seorang pemuzik terkenal. Obsesi Freddy semakin teruk. Semasa prosedur cabut gigi, Freddy berkeras menggunakan bius penuh walaupun tidak perlu, semata-mata supaya dia boleh berdua-duaan dengan Kainas. Ketika wanita itu tidak sedarkan diri, Freddy membisikkan luahan cintanya. Selepas prosedur selesai, Freddy menggunakan maklumat pada borang pesakit untuk menjejak alamat rumah Kainas. Malam itu, Freddy berdiri di luar apartmen Kainas untuk memerhati dari jauh. Namun, apa yang disaksikannya adalah satu trauma. Rustom sedang memukul Kainas dengan teruk hanya kerana makanan belum siap, walaupun Kainas baru sahaja menjalani pembedahan gigi. Tragedi itu secara drastik mencetuskan memori silam Freddy. Dia teringat kembali saat dia masih kecil, melihat bapanya membunuh ibunya di depan mata sendiri sebelum membunuh diri. Tragedi berdarah itulah yang sebenarnya membentuk siapa Freddy hari ini, seorang lelaki yang kesepian dan dihantui trauma masa lalu yang tak pernah sembuh. Keesokan harinya di klinik, Freddy benar-benar tak senang duduk. Kainas tidak muncul untuk janji temunya, malah dia sudah terlewat lebih 2 jam. Risau sesuatu yang buruk berlaku, Freddy meminta pembantunya menghubungi Kainas berkali-kali, sehinggalah mereka akhirnya berjaya bercakap. Kainas memberitahu dia tidak dapat datang, namun Freddy memberi amaran keras. Jika pemeriksaan susulan diabaikan, jangkitan kuman boleh berlaku.
Dia menawarkan diri untuk ke apartmen Kak Naas, tetapi memandangkan Rustam sangat posesif dan tidak membenarkan lelaki asing masuk ke rumah, Kak Naas mencadangkan agar mereka berjumpa di taman berdekatan. Walaupun ada pesakit lain yang sedang menunggu giliran, Freddy sanggup meninggalkan kliniknya demi Kak Naas. Sebaik sahaja mereka bertemu, luluh hati Freddy melihat kesan lebam yang lebih teruk di wajah wanita itu. Dia tahu apa yang berlaku, namun Kak Naas hanya mampu menangis tersak-sak tanpa kata. Dalam usahanya untuk menenangkan keadaan, Freddy cuba membuat lawak yang menjadi hamba dan membelikan Kak Naas aiskrim. Setelah Kak Naas sedikit tenang, dia mula bercerita betapa Rustam seorang suami yang sangat mengongkong. Kak Naas langsung tidak dibenarkan berjumpa sesiapa, malahan kawan perempuan sekalipun. Sebelum pergi, Freddy meyakinkan Kak Naas bahawa luka pembedahannya semakin pulih memandangkan dia sudah boleh makan aiskrim tanpa rasa sakit. Sejak hari itu, hubungan mereka menjadi semakin rapat. Dalam fikiran Freddy, hubungan ini bukan lagi sekadar doktor dan pesakit, tetapi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Freddy malah melakukan transformasi diri dengan membeli belasakan, baju baru, kasut baru semuanya demi kelihatan menarik di mata Kak Naas. Pada suatu malam, Freddy memerhatikan Rustam keluar berjoging sebelum dia menelefon Kak Naas untuk mengajaknya berjumpa sekejap bagi menyerahkan sesuatu. Kak Naas bersetuju untuk bertemu minum kopi sekejap, namun dia sempat mengingatkan Freddy supaya jangan menelefonnya lewat malam kerana itu adalah waktu Rustam berada di rumah. Keesokannya, Freddy menghadiahkan sebuah buku motivasi diri kepada Kak Naas. Dia begitu yakin dengan hubungan ini sehinggakan dia memberitahu Makcik Perseus bahawa dia sudah menemui calon isteri. Seterusnya, setiap kali Rustam tiada di rumah kerana urusan kerja, Kak Naas akan melawat apartmen Freddy. Di sanalah Kak Naas diperkenalkan kepada Hardy, kura-kura kesayangan Freddy. Mereka mula menghabiskan masa bersama seperti pasangan kekasih, berjalan di bandar, makan di restoran mewah dan akhirnya, semasa menonton wayang, Freddy memberanikan diri memegang tangan Kak Naas. Detik itu membawa kepada satu ciuman, namun Kak Naas tiba-tiba diserang rasa bersalah dan terus melarikan diri dari panggung wayang. Freddy buntu apabila Kak Naas mematikan telefonnya. Kebimbangan Freddy memuncak apabila Kak Naas terus membisu. Dia nekat pergi ke apartmen wanita itu dan mendapati wajah Kak Naas kini dipenuhi lebam yang lebih teruk. Dalam keadaan emosi, Freddy terus melamar Kak Naas untuk berkahwin, namun Kak Naas menolak. Dia mengingatkan Freddy bahawa dia masih isteri Rustam dan dia tidak tahu bagaimana mahu keluar dari neraka rumah tangganya itu. Freddy pulang dengan hati yang hancur, lebih-lebih lagi apabila makciknya terus bertanya tentang rancangan perkahwinannya. Pagi berikutnya, Freddy mengajak Kak Naas berjumpa di taman dengan satu nekat yang kelam. Dia mendakwa mempunyai penyelesaian untuk membebaskan Kak Naas daripada penderitaan itu. Rustam mesti dibunuh. Freddy berjanji dia akan menguruskan segalanya sendirian tanpa melibatkan Kak Naas. Walaupun Kak Naas ketakutan dan enggan menerima rancangan gila itu, Freddy meninggalkannya dengan pilihan, sama ada Rustam mati atau Kak Naas terus diseksa selamanya. Freddy meminta Kak Naas memutuskan semua hubungan selama seminggu sementara dia mengatur strategi. Dia mula mengkaji rutin harian Rustam, memerhatikan kawasan apartmen, mendapatkan senjata dan merancang setiap inci pergerakannya. Hinggalah pada satu malam yang sunyi, ketika Rustam sedang berjoging, Freddy memecut keretanya dan melanggar lelaki itu. Tidak cukup dengan itu, dalam keadaan yang cukup dingin dan kejam, Freddy menggilis tubuh Rustam berulang kali ke depan dan ke belakang untuk memastikan nyawa mangsanya benar-benar hilang. Selepas pembunuhan itu, Freddy membatalkan semua janji temu pesakit dengan alasan mahu pulang ke vila keluarganya di Karjat. Di sana, dia sengaja meminta penjaga vila menghebahkan kehadirannya kepada penduduk kampung untuk memberikan rawatan gigi percuma semuanya sebagai sebahagian daripada rancangan alibi yang kemas. Dalam kesunyian vila itu, Freddy merayakan kemenangannya dengan menari kegirangan, membayangkan masa depan indahnya bersama Kak Naas. Keesokan paginya, dia menghantar keretanya ke mekanik tempatan dengan alasan terlanggar anjing untuk membaiki kerosakan pada bahagian depan kenderaannya. Sepanjang di Karjat, dia berlakon seperti doktor yang baik hati dan peramah, merawat penduduk kampung seolah-olah tiada apa yang berlaku. Sementara itu di Mumbai, pihak polis buntu dengan kes langgar lari Rustam. Disebabkan kejadian berlaku di jalan yang terpencil ketika hujan lebat, tiada saksi maupun bukti fizikal yang kukuh ditemui. Walaupun ramai yang mengenali Rustam sebagai seorang yang sombong dan mempunyai ramai musuh, polis masih gagal mencari motif atau suspek yang jelas. Namun, siasatan tetap diteruskan menanti sebarang petunjuk yang mungkin akan muncul pada bila-bila masa. Sekembalinya ke Mumbai, Freddy membawa segunung harapan. Dia terus bergegas ke apartmen Kak Naas, membayangkan satu pertemuan romantis selepas segala pengorbanan jahat yang dilakukannya. Namun, impiannya berkecai dalam sekelip mata. Di sana, dia melihat Kak Naas sedang berpakaian seksi, berpelukan dan bercium dengan lelaki lain tanpa sedikit pun rasa segan. Lelaki itu rupa-rupanya Raymond, chef dari Blue Cafe individu sama yang pernah merakam gambarnya secara rahsia. Kebenaran yang sangat pahit akhirnya terbongkar. Kak Naas dan Raymond sebenarnya sudah lama menjalin hubungan.
Perkahwinan Kainaas dengan Rustam hanyalah batu loncatan untuk merampas perniagaan restoran lelaki itu. Mereka sengaja mencari mangsa yang kesunyian dan desperate seperti Freddy untuk dipergunakan. Dengan licik, mereka mencuci otak Freddy, meraih kepercayaannya dan menghasutnya melakukan pembunuhan supaya mereka boleh hidup senang sebagai pemilik restoran. Bukannya rasa berterima kasih, mereka sebaliknya mengugut Freddy. Jika dia berani masuk campur lagi, mereka akan melaporkannya kepada polis. Mereka mendakwa mempunyai bukti kukuh gambar Freddy, mengintip apartmen serta rekod panggilan yang akan membuatkan Freddy kelihatan seperti seorang pembunuh obsesif yang gila bayang. Freddy benar-benar hancur. Rasa dikhianati dan dihina bercampur bau dalam dirinya. Apabila dia cuba bersemuka dengan Kainas, Raymond menolaknya sehingga jatuh dan memijak kepalanya dengan kasar. Kainaas dengan nada jijik menjelaskan bahawa dia tidak pernah mencintainya. Dia melemparkan buku motivasi pemberian Freddy seolah-olah ia sampah sebelum menghalaunya keluar. Di rumah, Freddy rebah dalam kesedihan yang teramat sangat. Hidupnya terasa seperti satu siri malapetaka yang tidak berhujung. Daripada menyaksikan ibunya dibunuh sehinggalah menjadi mangsa penipuan wanita yang paling dicintainya. Keesokan harinya, dia membakar semua pakaian baru yang dibelinya untuk memikat Kainaas. Walaupun jiwanya mati, dia tetap berpura-pura profesional di klinik dan sempat melawat Makcik Perseus untuk memaklumkan bahawa rancangan perkahwinannya sudah terkubur. Sementara itu, Kainas dan Raymond sibuk menguruskan pengubahsuaian restoran mereka. Suatu malam, Freddy muncul di restoran tersebut dan memesan minuman yang sama berulang kali sambil merenung tajam ke arah mereka. Raymond yang rimas sengaja mencemarkan minuman Freddy, namun Freddy tetap meminumnya tanpa mengalih pandangan. Apabila Freddy meminta permohonan maaf secara baik, dia sekali lagi dibelasah dan diugut. Freddy tidak melawan, dia hanya membayar bil dan beredar dengan tenang. Namun di sebalik ketenangan itu, dendam kesumat mula membara. Freddy mula merancang pembalasan yang sangat teliti. Dia mengupah tukang kunci untuk membuat pendua kunci apartmen mereka. Apabila mereka tiada di rumah, Freddy menyelinap masuk dan menukar sabun muka Kainas dengan cecair pencuci pinggan kerana dia tahu Kainas mempunyai alahan kulit yang teruk terhadap bahan itu. Dia juga mencuri ubat alahannya dan mencampurkan ubat penenang ke dalam makanan mereka. Walaupun hampir tertangkap, Freddy berjaya melarikan diri melalui tingkap. Malam itu, setelah Kainaas dan Raymond tidur mati akibat ubat penenang, Freddy menyelinap masuk semula. Dia memadamkan semua bukti dalam telefon Raymond, menghantar teks ugutan melalui telefon Kainaas, memukul Raymond yang sedang tidak sedarkan diri dan mensabotaj brek kereta mereka. Pagi berikutnya, Kainaas bangun dalam keadaan tersiksa apabila mukanya dipenuhi ruam merah yang pedih. Dalam keadaan panik mencari ubat yang sudah dicuri, mereka bergegas ke hospital. Namun, kereta mereka hampir terlibat dalam kemalangan ngeri apabila brek tidak berfungsi. Sebelum akhirnya merempuh penghadang jalan, tanpa pilihan, mereka terpaksa menaiki teksi ke hospital. Selepas 2 jam menerima rawatan, barulah alahan Kainas mula reda. Namun itu hanyalah permulaan kepada igawan ngeri yang telah disusun oleh Freddy. Dendam Freddy ternyata baru sahaja bermula. Dia menyelinap masuk ke restoran milik Kainas dan Raymond, lalu meletakkan seekor cicak besar ke dalam hidangan. Seorang pelanggan yang menemuinya terus memuat naik bukti tersebut ke media sosial sehingga ia menjadi tular. Akibatnya, pihak berkuasa kesihatan bertindak menutup restoran itu serta-merta, membuatkan Kainaas dan Raymond kelam kabut ke sana dalam keadaan panik. Sambil perhatian mereka teralih, Freddy menceroboh apartmen mereka sekali lagi untuk fasa kedua rancangannya. Dia menceroboh akaun media sosial Raymond dan memuat naik gambar-gambar intim pasangan itu dengan kapsion yang menghina. Di restoran, keadaan semakin buruk. Kainaas cuba merasuah inspektor kesihatan tetapi gagal kerana isu itu sudah menjadi perhatian awam. Kemarahan Kainaas memuncak apabila dia melihat hantaran memalukan di akaun Raymond. Dia yakin Freddy adalah dalang di sebalik semua malapetaka ini. Namun stafnya tidak dapat mengesahkan identiti pelanggan yang menemui cicak itu kerana wajahnya terlindung di sebalik topi. Keadaan menjadi lebih tegang apabila ibu Kainaas menelefon dalam keadaan berang selepas melihat gambar-gambar viral tersebut. Tanpa berfikir panjang, Kainaas dan Raymond terus menyerbu ke apartmen Freddy untuk bersemuka. Apa yang mereka tidak sedari, Freddy sudah menjangkakan hal ini. Sebaik melihat mereka tiba melalui CCTV, dia menelefon seseorang dan sengaja membiarkan pintu rumahnya terbuka luas. Dia malah merilekskan rahangnya, seolah-olah bersedia untuk dipukul. Benar bagai diduga, Raymond meluru masuk dan membelasah Freddy dengan ganas. Tidak lama kemudian, 2 anggota polis tiba. Rupa-rupanya itulah panggilan yang dibuat Freddy tadi. Kainaas menjerit menuduh Freddy membunuh Rustam dan menceritakan segala seksaan yang Freddy lakukan terhadap mereka. Namun polis bersikap skeptikal kerana cerita Kainaas kedengaran terlalu dibuat-buat. Apabila diminta bukti, telefon mereka kosong. Semua mesej dan gambar sudah dipadamkan oleh Freddy sebelumnya. Inspektor polis menegaskan bahawa Dr. Freddy adalah tokoh yang dihormati dan malah menawarkan Freddy untuk membuat laporan atas serangan fizikal tadi. Freddy, dengan nada tenang yang penuh helah, memilih untuk tidak memanjangkan kes itu.
Kainas dan Raymond dihalau keluar sementara Freddy hanya tersenyum kemenangan. Walaupun begitu, Freddy masih dihantui masa lalu. Dia bertemu makcik Perseus dan bertanya tentang cerita lama mengenai ibunya. Perseus akhirnya mengesahkan bahawa ibunya memang pernah berlaku curang yang menjadi punca bapanya hilang kawalan sehingga membunuh ibunya. Kebenaran ini memberi perspektif baru kepada trauma yang dialami Freddy. Malam itu, Freddy pulang ke rumah dan mendapati apartmennya disepahkan manakala peluru bertaburan di luar pintu. Dia segera menelefon Kainas dan menuduh mereka pelakunya, namun Kainas menafikan segalanya. Freddy membalas dengan mendakwa dia telah melepaskan seekor ular di rumah mereka walaupun ia sebenarnya hanyalah seutas tali pinggang. Disebabkan sifat paranoid, Kainas dan Raymond segera berpindah ke hotel. Namun, di hotel tersebut, mereka menyedari satu kesilapan Freddy. Freddy hanya menyebut tentang peluru tetapi tidak menyebut tentang Hardy. Mereka menelefon Freddy semula dan mendedahkan perkara sebenar mereka telah mengambil dan membunuh Hardy, kura-kura kesayangannya, untuk dijadikan makanan. Saat itu dunia Freddy seakan runtuh. Kehilangan Hardy, satu-satunya peneman hidupnya, telah menukarkan kesedihan Freddy menjadi kemarahan yang luar biasa. Freddy terus mengatur langkah terakhirnya. Dia mengosongkan vila keluarganya dan mengarahkan penjaganya bercuti. Seterusnya, dia mengupah seorang gelandangan dengan sejumlah wang yang besar untuk menjadi saksi palsu. Gelandangan itu pergi ke balai polis dan mendakwa dia melihat kejadian langgar lari Rustom serta memberikan nombor plat kereta yang membawa terus kepada kenderaan Freddy. Tidak lama selepas itu, polis menyerbu klinik Freddy untuk soal siasat. Dengan gaya yang sangat tenang namun penuh lakonan, Freddy mengaku kereta itu miliknya tetapi mendakwa dia telah diugut. Dia mencipta sebuah pembohongan yang sangat licik. Dia mendakwa Kainas meminjam keretanya pada malam kejadian dan Raymond yang datang mengambilnya. Apabila kereta itu dipulangkan dalam keadaan rosak dan berdarah, Freddy mendakwa dia ingin melapor kepada polis tetapi diugut bunuh oleh pasangan tersebut. Kini, beban pembunuhan Rustom secara rasminya telah diletakkan di atas bahu Kainas dan Raymond melalui jerat yang dipasang rapi oleh Freddy. Freddy memang bukan sebarangan orang. Dia seorang perancang yang sangat teliti. Dia membentangkan bukti solid kepada pihak polis, rakaman CCTV yang menunjukkan Kainas dan Raymond meletakkan peluru di luar rumahnya, menyepahkan apartmennya dan menculik Hardy. Ditambah pula dengan mesej ugutan yang Freddy hantar sendiri secara rahsia dari telefon Kainas ke telefonnya sebelum ini. Pihak polis terus termakan umpan itu. Di mata undang-undang, Kainas dan Raymond kini nampak seperti mastermind sebenar yang membuli dan mengugut doktor gigi yang nampak lurus ini. Selepas polis beredar, Freddy mengarahkan pembantunya untuk menutup klinik selama 4 hari atas urusan peribadi. Sementara itu, Kainas dan Raymond yang mula rasa terancam bertindak memperkukuhkan keselamatan apartmen mereka dengan kamera litar tertutup di setiap sudut, bersedia untuk memerangkap Freddy jika dia muncul. Namun, permainan Freddy jauh lebih licik. Inspektor polis tiba-tiba memanggil pasangan itu ke balai untuk disoal siasat pada petang yang sama. Sejurus selepas itu, Freddy menelefon Kainas dan mengaku bahawa dialah yang melaporkan mereka sebagai pembunuh Rustom. Syarat Freddy untuk menarik balik bukti tersebut hanyalah satu. Mereka mesti datang ke vilanya di Karjat untuk memohon maaf secara bersemuka. Dia juga meminta mereka membawa beg pakaian, kononnya untuk mengemas barang-barang arwah ibunya. Kainas dan Raymond tiba di Villa Karjat dengan niat yang jahat. Mereka sebenarnya merancang untuk membunuh Freddy di sana. Sebaik sahaja mereka bertemu, Freddy dengan sengaja meletakkan pistolnya di atas meja sambil menyediakan minuman. Melihat peluang itu, Kainas terus merampas pistol tersebut dan mengacukannya ke arah Freddy. Dia menarik picu, tetapi klik. Pistol itu kosong. Freddy sengaja membiarkan pistol itu tanpa peluru sebagai ujian terakhir untuk melihat sama ada mereka benar-benar ingin meminta maaf atau masih mahu membunuhnya. Berang kerana ditipu, Raymond meluru dan cuba mencekik Freddy, namun Freddy sudah bersedia dengan taser. Dalam sekelip mata, kedua-duanya dilumpuhkan. Apabila mereka sedar, mereka mendapati diri mereka terikat di kerusi pesakit dengan alat pembuka mulut yang sudah terpasang. Freddy muncul dengan pakaian seragam doktor giginya yang lengkap. Dengan nada tenang yang menyeramkan, dia mengungkit segala pengkhianatan mereka, bagaimana mereka mempergunakan kesunyiannya, memaksa dia membunuh dan yang paling dikesalinya, membunuh Hardy. Freddy hanya mahukan permohonan maaf yang ikhlas, sesuatu yang mereka tidak pernah mampu berikan. Dalam keadaan terdesak, Kainas cuba memanipulasi Freddy buat kali terakhir dengan kata-kata manis, kononnya mereka adalah soulmate. Freddy sekadar tersenyum sinis dan mencabarnya bermain selo, memandangkan Kainas pernah mendakwa dia belajar alat muzik itu kerana meminati ibu Freddy. Terbongkarlah pembohongan Kainas apabila dia langsung tidak tahu memegang busur selo tersebut. Tanpa belas kasihan, Freddy meneruskan pembedahan kejamnya. Dia mencabut setiap batang gigi Kainas dan Raymond satu demi satu tanpa sebarang bius. Di Mumbai, pihak polis yang mencari pasangan itu mendapati apartmen mereka kosong. Apabila menyemak rakaman CCTV dan melihat mereka keluar membawa beg pakaian, polis membuat kesimpulan mudah. Kainas dan Raymond telah melarikan diri untuk mengelak daripada ditangkap.
Segalanya berjalan mengikut skrip yang Freddy tulis. Dia tahu polis akan salah tafsir tindakan mereka sebagai usaha melarikan diri dari ditangkap. Kembali di Karjat, Freddy mengheret Kay Naas dan Raymond yang sudah tidak bermaya ke halaman villa. Dia menanam mereka hidup-hidup di dalam lubang yang telah digali awal-awal lagi. Sebelum menutup liang tersebut dengan tanah, Freddy sempat membisikkan bahawa dia masih mencintai Kay Naas. Kisah ini berakhir dengan Freddy berbaring tenang di tengah-tengah dua kubur baru itu, sebuah pengakhiran sunyi bagi sebuah dendam yang sempurna. Kisah ini adalah peringatan keras buat kita semua tentang sisi gelap manusia. Jangan cari pasal dengan orang yang diam. Kita tak tahu apa yang sedang dirancang dalam kepala mereka, terutamanya jika mereka ada banyak masa lapang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.